Malaysia pun boleh dapat bawah 10 dirham. Malaysia ni mana boleh dapat ni macam ni. So kalau di Dubai tak sah kalau tak pergi ni The Frame Dubai. Sebenarnya dekat atas ni boleh naik. Ada tower yang kalau korang bayar naik atas ni, korang boleh tengok dua sisi, satu old Dubai, satu new Dubai. Depan Dubai The Frame ni, berang dia ada satu kedai. Ni kedai 1 hingga 10 dirham. Yang ni kita masuk dalam lah, kena tahu apa dia. Let's go. Kalau kau tengok yang tu, Malaysia pun boleh dapat bawah 10 dirham. Malaysia ni mana boleh dapat ni macam ni. Kalau korang nak beli, nak cicah-cicah makan kan, salah satu contohnya macam ni, garlic sauce ni makan dengan ayam sedap ni. Macam dekat Albai tu. KKK jadi ni okey. Dirham